Pelarian-pelarian ini sedang memonopoli, membolot hak-hak rakyat Malaysia. Tapi yang paling penting rakyat kena tahu apa kerajaan pada hari ini nak buat. Apa kerajaan pada hari ini sedang merancang melibatkan isu etnik pelarian Rohingya. Sepatutnya kerajaan perlu berbincang dengan UNHCR, hantarkan mereka ini segera ke negara ketiga. Bukannya kerajaan sekarang ini nak mengambil satu jalan pendekatan yang mudah untuk memberikan kepada mereka ini peluang pekerjaan yang sah. Baik, kerajaan Malaysia melalui konsep kerajaan madani baru-baru ini telah memberikan beberapa tawaran dan inisiatif berkaitan dengan penempatan dan pekerjaan untuk etnik Rohingya yang berada di negara ini dalam konteks kerajaan madani yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terdapat penekanan terhadap keadilan sosial, hak asasi manusia dan penyediaan peluang pekerjaan yang lebih baik untuk pelbagai golongan termasuklah pelarian Rohingya. Bermakna bahawa kerajaan ini sedang melihat untuk menawarkan peluang pekerjaan yang sah terhadap pelarian-pelarian Rohingya ini. Sedangkan kerajaan Malaysia perlu berbincang dengan UNHCR hantar mereka ini pulang ke negara ketiga. Kita tidak ada sebarang perjanjian. Untuk apa kita nak mengambil satu sikap tanggungjawab? Kononnya ini hendak menunjukkan bahawa ia melibatkan keadilan sosial, hak asasi manusia dan sebagainya. Adakah tidak cukup lagi kita tunjukkan sebagai keadilan sosial, kita memberikan kepada mereka ini peluang, ruang untuk berada dalam negara kita, transit puluhan tahun dalam negara kita, beranak pinak dalam negara kita, mendapat pendidikan, mendapat rawatan dalam negara kita, berkongsi sekolah, berkongsi hospital. Mereka mengambil peluang-peluang pekerjaan dalam negara kita. Kongsi kawasan penempatan perumahan dengan rakyat tempatan. Puluhan tahun. Adakah ini tidak cukup lagi menunjukkan simpati kepada mereka ini? Sepatutnya kerajaan perlu segera berunding hantar mereka ke negara ketiga. Dan apa ingat? Ini kerajaan nak membuka kepada mereka peluang-peluang pekerjaan. Dalam masa sekarang ini, mereka tidak diberikan peluang pekerjaan. Mereka telah membolot ekonomi rakyat Malaysia dalam sektor perladangan, dalam sektor perindustrian kecil, melibatkan perniagaan IKS, kedai runcit, car wash, kedai makan, kedai barangan am. Semua ini telah dimonopoli oleh etnik Rohingya ini. Mereka memonopoli pasar-pasar borong. Cuba bayangkan kalau kerajaan membuka ruang kepada mereka, membenarkan mereka ini bekerja dalam negara kita secara sah, apa akan berlaku? Ini yang kerajaan tawar kepada etnik Rohingya. Peluang pekerjaan. Kerajaan Malaysia dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk memberi peluang pekerjaan kepada pelarian Rohingya yang sebelumnya tidak dibenarkan bekerja secara sah di Malaysia. Ini adalah sebahagian daripada usaha untuk memperbaiki kehidupan pelarian Rohingya yang telah lama berada di Malaysia. Dengan memberi peluang pekerjaan, mereka dapat mencari nafkah secara sah tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada bantuan kemanusiaan. Saya nak bagi tahu kepada kerajaan Malaysia. Pelarian ini ada undang-undang dia. Pelarian ini di bawah PBB. Ada undang-undang yang melindungi pelarian. Pelarian ini memang tidak boleh bekerja. Mereka dilindungi di bawah United Nations. Mereka dijaga oleh UNHCR. Mereka dijaga kebajikan mereka oleh UNHCR. Ini sepatutnya kerajaan Malaysia tak perlu campur. Diorang ini memang mendapat bantuan daripada badan dunia. Untuk apa kerajaan Malaysia ini nak menawarkan peluang pekerjaan kepada mereka? Kalau mereka ini ditawarkan peluang pekerjaan, bermakna status mereka ini akan sama sahaja seperti pekerja-pekerja warga asing yang masuk ke dalam negara kita yang ada dokumen, yang ada pasport, yang bayar cukai, yang bayar levy. Ini Rohingya, ini dia tidak ada dokumen. Dia adalah pelarian. Kalau pelarian ini diberikan peluang untuk bekerja,
Bermakna status pelarian ini nak dikira macam mana? Di badan dunia ini perlu hapuskan melibatkan pelarian. Beri saja pelarian-pelarian ini bekerja di Malaysia. Ini satu perkara yang kerajaan ambil remeh dalam isu menawarkan peluang pekerjaan kepada pelarian. Sepatutnya pelarian-pelarian ini memang ditawarkan peluang pekerjaan, tetapi oleh negara-negara yang menerima pelarian ini, oleh negara yang menandatangani perjanjian ratifikasi 1951 untuk menerima pelarian dan juga ratifikasi perjanjian protokol 1967 untuk menguruskan pelarian. Ini negara yang bersetuju dengan perjanjian ini, mereka boleh ambil pelarian ini ke negara mereka dan berikan pekerjaan, penempatan, pendidikan, berikan apa-apa yang sepatutnya diberikan sebagai manusia yang merdeka. Ini perlu dibuat oleh negara yang ada ratifikasi dengan PBB, bukan oleh Malaysia. Kita tidak pernah mengiktiraf pelarian. Kenapa kerajaan kita sekarang ini berfikir untuk menawarkan peluang pekerjaan? Adakah kerana hampa tidak boleh selesaikan isu melibatkan lambakan pelarian dalam negara, dan untuk nak memudahkan hampa menguruskan pelarian, hampa memberikan tawaran untuk diberikan kepada pelarian ini peluang-peluang pekerjaan. Dalam masa yang sama, hampa akan menyusahkan rakyat Malaysia. Ini hak kita sebagai rakyat. Kenapa nak diberikan kepada pelarian ini? Apalagi kerajaan Malaysia nak bercakap tentang hak asasi. Hak rakyat pun hampa tak mampu jaga. Lagi hampa nak cakap tentang hak asasi. Hak rakyat pun hampa tidak mampu untuk lindungi. Pelarian-pelarian ini sedang memonopoli, membolot hak-hak rakyat Malaysia. Pelarian ini sedang mengambil hak-hak peluang-peluang pekerjaan, perniagaan dalam negara kita Malaysia. Pun hampa sebagai kerajaan tak mampu lindungi hak rakyat. Lindungilah hak rakyat dulu sebelum hampa nak bercakap tentang kemanusiaan, sebelum hampa nak melindungi pelarian. Ini hak rakyat sendiri hampa tak mampu lindungi. Hak rakyat sendiri hampa tidak mampu jaga. Hampa memberi tekanan kepada rakyat tempatan. Rakyat ada IC nak meniaga dalam negara pun susah. Pendatang haram, pelarian, penceroboh tidak ada dokumen, bebas berniaga dalam negara. Ini hak rakyat pun hampa tak mampu lindungi. Lagi hampa bercakap tentang hak kemanusiaan. Apa punya kerajaan ni? Siapa lah mai ajak hampa bagi idea-idea brengsek macam ni semua? Mereka jangan letak tentang keadilan sosial. Jangan sembang tentang hak asasi kemanusiaan. Kita, negara Malaysia, telah berikan kepada pelarian ini dah lebih. Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa bagi betis nak paha, bagi muka mau kepala. Ini tuan-tuan, apa lagi hak kemanusiaan? Apa lagi melibatkan keadilan sosial? Sepatutnya pelarian ini ada dalam negara kita 2 tahun sahaja sebagai tempat transit sebelum dihantar ke negara ketiga. Sekarang ini kita dah bagi muka dah tuan-tuan, sampai tak boleh nak bagi. Kita bukan layan mereka ini sebagai tetamu dah. Kita dah jadi merempat dalam negara kita sendiri. Mereka dah jadi tuan tanah, tuan rumah, kita pula jadi tetamu. Ini 2 tahun sahaja tuan-tuan. Sekarang ini mereka ada berapa tahun? Ada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 45 tahun pun ada dalam negara kita sebagai pelarian. Bukankah ini semua adalah hak kemanusiaan? Apa lagi kemanusiaan? Sampai hak kita pun kita gadaikan bagi kepada mereka. Apa yang kerajaan perlu? Kerajaan Malaysia ini nak memperbaiki kehidupan pelarian Rohingya ini bukan dengan memberikan kepada mereka peluang pekerjaan dalam negara kita. Kerajaan Malaysia kalau nak memperbaiki kehidupan etnik pelarian Rohingya, sila hantar mereka ke negara ketiga. Mereka perlu mendapat perlindungan kemanusiaan di negara ketiga yang menerima pelarian. Negara ketiga ini mendapat peruntukan dana daripada United Nations. Negara ketiga ini boleh sediakan kepada mereka peluang-peluang pekerjaan, pendidikan, hospitality, perumahan, penempatan. Ini semua akan disediakan oleh negara ketiga yang bersetuju menerima perjanjian ratifikasi pelarian ini dengan PBB. Kerajaan kalau nak tengok pelarian-pelarian ini
boleh hidup sebagai manusia yang merdeka. Menteri kita dalam negara ini sekarang, Perdana Menteri kita, perlu segera memberi tekanan kepada UNHCR. Ambil pelarian ini keluar dan bawa pergi ke 148 negara, korang lebih, yang menandatangani ratifikasi menerima pelarian ini. Bawa mereka ke negara tersebut. Berikan hak kepada mereka. Bukan di Malaysia nak bercakap tentang hak nak diberikan kepada pelarian. Bukan nak bercakap dalam Malaysia ini untuk pelarian senang mencari nafkah dalam negara kita. Bukan, tuan-tuan. Dalam negara Malaysia tak perlu cakap tentang nak naikkan kehidupan mereka, tentang nak permudahkan mereka mencari nafkah, tentang nak berikan bantuan kemanusiaan kepada mereka. Ini tak perlu dicakap. Hantar mereka ke negara ketiga, supaya mereka boleh menjalani kehidupan yang lebih bagus di negara ketiga. Sepatutnya dibuat oleh kerajaan.